Perjalanan masih jauh lagi. Ni setbox ni kena scam. Ingat ke besar kecil? Kasut ni. Kasut terbuka. So saya dah sampai Road 41, daerah Suratani lah. Halal halal. Ni nak makanan pulut ayam. So saya dah sampai dekat Kangaroo. Dah 1000 kilo. Hari ni lah ride paling gila. Banyak pula kawan. Cuti daripada PTT ni murah sikit. Harga kat sini adalah 400 baht. Dia ada jambatan ni geng. Jambatan ni korang boleh ambil gambar sampai hujung, tapi korang kena jalan kaki. Ni bandar Pulau Cap Kirikan ni besar juga. Dah sampai dekat Dead End Road. Dekat Raja Bakti Park. Dekat-dekat dengan bandar Hua Hin. Kanan garam, kiri pun dia orang tanam garam. Where you from? Nepal. Nepal. You just walking? Yes. Okay geng, dah sampai dekat Bangkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okay geng, selamat pagi-pagi. Saya berada dekat PTT dengan 125 saya. Ini dah lama dah tak naik kan. PTT pun masih tutup. Sekarang pada pukul 4.30 pagi waktu Thailand lah. Jadi kita nak gerak, nanti kita sambung balik. Jom. Okay geng, so nak gerak. Makan kat sini sedap. Ni kedai dia, nama Rosmi. Yalah, perut pun dah kenyang. Okay, kita nak gerak ke street dah ni. Kemungkinan Hat Nyai, nak pergi isi minyak je. Lepas tu nak teruskan perjalanan lah untuk sampai ke Patalong. Okay geng, nanti kita sambung balik geng. Perjalanan masih jauh lagi. Baru rasa ada power sikit. Dah minum kopi. Kita luncur dulu. Okey, makan tadi lebih kurang dalam 180 baht. Kira boleh lah, ramai juga lah. Cuma roti canai dia paling the best. Sedap. Okey geng, perjalanan macam biasa lah. Sini nak boleh sampai ke Songola pun lambat lagi. Nanti kita sambung balik. Bye bye. Okey geng, saya dah sampai dekat Patalong. Daerah Patalong. Motor masih okey. Ni setbox ni kena scam. Ingat ke besar kecil? Saya ingat 15 liter je ni. Tapi boleh letak pakaian. So tak basah. Janji tak basah. Lepas tu rantai okey. Tapi yang tak okey sekarang ni, nampak? Kasut ni. Kasut terbuka. So kesimpulannya, parking tepi ni beli gam. Gam ni, ni nak gam lah. Lepas tu, lepas gam nanti mana tahu dia lekat balik. Tahu tak lekat saya jahit sebab sini dah jahit. Original dah jahit, tapi sini belum jahit. Jadi dia lekang ni. Ni kalau tak ikat ni terbuka kan. Sambil ride sambil dia ketuk. Saya ada dekat Lotus. Lotus dekat-dekat area Patalong lah. Alright, so jom nak sambung lagi. Lepas gam terus ride.
Lepas tu kat mana kita nak berhenti tak tahu lagi lah. Selagi boleh jalan, kita jalan. Bye bye. Update terkini. Okay geng, so saya dah sampai Road 41. Mencabar geng. Hari ni lebih kurang dalam 500 lebih kilo. 530 kilo macam tu lah. One Dubai sudah sampai sini. So perjalanan masih jauh. And then kita orang nak rehat sekejap, minum air, lepas tu kita orang teruskan perjalanan. Okay, kita jumpa nanti. Patalong, benda yang stesen yang biasa orang ramai berhenti. Lepas ni kita akan teruskan perjalanan kita. Sini ramai orang Malaysia. Nanti kita sambung balik. Luncur. Okey, saya dah sampai dekat daerah Suratani lah. Dekat-dekat Suratani. Nasi goreng udang. Nasi goreng udang geng. Halal halal. Brand ni EZYGO. Tapi pedas sikit lah. Ada udang, ada nasi, siap bagi sudu kan. Lepas tu dia extra bagi ni Thai sauce. Lebih kurang lah. So jom kita makan dulu, nanti kita sambung. Hari memang hujan, nampak? So saya pun makan makanan dulu juga. Kasut dalam keadaan okey. Kasut okey. Alright, nanti kita sambung balik. Jom. Okay, so hari ni makan pulut ayam. Man, bagi nak bang? Dah koyak man. Dah koyak. Okay, so hari ni nak makanan pulut ayam. Saya ada dekat Suratani. Belum sampai Suratani. Kedai ni lepas pada jambatan Suratani. Ialah ni je. Nanti saya keluarkan. Okay geng, so saya semalam tak sempat. Jadi hari ni saya tidur dekat Suratani. Hotel B2. B2 kot, dekat dengan jambatan dia. And then saya nak gerak lah, nak ke destinasi seterusnya. Malam dah malam, lewat, tak sempat. So parking pun senang lah, parking depan ni je. Okay, parking luas, boleh masuk ke situ. Alright, jom kita gerak dulu. Motor pun dah kotor kan. Dah congek tu. Nanti kita sambung. Bye-bye. Saya nak gerak dah. Daripada sini nak ke Chumpon. InsyaAllah. Yang penting barang-barang tak ada tinggal. And then nanti kita sambung balik lah. Pasal ni panas ni. Saya nak tunjuk sikit lah benda-benda yang ada dekat Suratani ni. Ni jambatan, salah satu jambatan lah. Jambatan yang famous dekat Suratani. Ni jambatan dia. Malam-malam dia dah lampu ni. Nak makan makanan Islam dekat bawah tu. Ada pasar kan. Situ ada kat bot-bot tu ada makanan Islam. Okay, perjalanan kita masih jauh. And then kita akan semuk semuk everyday dekat Bangkok. Gimana bang? Baik tak bang? Oh baik. Terbaik lah. Kita orang berdua sebenarnya ni. Let's go. Kita orang berdua, tapi motor sebuah je lah. Jadi solo lah. Okay, nanti kita sambung balik. Jalan macam ni lah, tak ada apa. Ni nak keluar daripada Suratani, nak pergi ke Road 41 balik. Sebab kita orang mungkin akan makan dekat Chumpon. Nanti kita sambung balik. Jom. Bye-bye. Okay geng, so saya dah sampai dekat Kangaroo. PTT Kangaroo. Minyak sekarang saya ambil sikit lah. Minyak kat sini 43.08.
Minyak kat sini 43.8. Turun sikit. Sebelum ni 43.73. So jom nanti kita teruskan perjalanan. Nak isi tuti jap. Lepas tu kita jumpa dekat depan lagi. Bye bye. Okay geng. Motor keadaan cemerlang. And then tunjuk sikit lah. Belanja. Nampak? Dah 1000 kilo. Tak tahu lah ni. Lagi 478 kilo untuk sampai ke destinasi yang dituju. So berhenti tepi highway kejap kan. Nanti kita akan sambung balik lah. Okay, kereta banyak ni. Ni tak boleh berhenti tapi sekejap je. Berhenti sekejap je. Alright geng. Nanti kita jumpa lagi. Bang, baik bang. Baik tak koyak yang dia dah makan ubat Panadol 500. Lebih kurang gitulah. Tapi okey lah untuk bagi kuatkan balik tubuh. Okey, dah sampai dah. Nanti kita sambung balik. Hari dah gelap nak hujan. Bye bye. Okey geng, hari ni lah ride paling gila sekali. Saya motor parking situ. Nak makan. Ada beli jagung, ada beli toast sandwich ke apa benda. And then air lah. Semestinya air akut lah ni. Okay, dah halal. And then makan dulu. Ride ni paling koyak lah. Sekarang dah pukul 7 lah. Lebih kurang Malaysia pukul 7. Sekarang ni 6 lebih lah. 6 lebih dekat Malaysia, kat Thailand. Jadi saya nak makan dulu. Lepas makan saya sambung balik ride. Hari ni ride sampai koyak lah. Sebab kita orang bawa berapa ratus kilo je. Nak sampai ke Hua Hin. Target ke Hua Hin, Hua Chap Kirikan. Itu macam lah. So kita jumpa nanti. On the bike pun tak ada video. Tak apalah. Nanti korang bosan. Bye bye. Okay geng, so saya nak gerak dah. Dekat sini je saya nampak PTT ada tempat campsite. So korang boleh parking campsite. Campsite pula dah. Korang boleh parking kemah. Tempat dia besar geng. Ada pengecasan apa, charging kereta elektrik. Stesen dia besar. Ada KFC tak boleh makan. So nantilah kita sambung. Jom, jalanan masih jauh. 1 to 5 masih okey. Okay, bye bye. Okay, so saya dah sampai dekat Hua Chap Kirikan. Dekat-dekat dah. Tapi ni dia banyak pula kawan. Ada satu, ada Lala, ada Johnny, ada ni apa, Mac. Mac. So okay, kita rehatkan tupai sekejap. Lepas tu nanti sambung. Okay. Hari ni targetnya sampai maghrib. Tapi lebih. Kita rehat kat sini. Tapi ada benda yang best dekat sini. Saya ada beli tuti. Tapi tuti saya pakai yang PTT punya. Tuti daripada PTT ni murah sikit, 145 baht. Untuk sampai sini saya habiskan lebih kurang dalam 2 botol. Tadi dah habis botol, ni lagi sebotol beli tapi tak pakai lagi. Boleh pergi sampai 1,200. Tak sampai. Lebih kurang dalam 800 kilo lah untuk satu botol. So lagi balance ni kita akan top up, InsyaAllah sampai ke Bangkok. Okay, Krung Thep. Alright, nanti kita sambung balik lah. Kemungkinan akan terus sampai ke hotel. Nanti kita sambung balik. Enjin bising, ada enjin truck dekat sini. Dia orang parking tidur lah. Bye bye. Jom.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tempat cantik geng, tempat cantik. Sesuai untuk korang nak berhenti rehat seketika. Parking depan bilik. Okay, owner pun sporting lah. Tapi owner tak boleh nak cakap bahasa English, tak boleh nak cakap bahasa Melayu. Dia orang boleh cakap bahasa Thai saja. So pandai-pandai lah korang. Harga bilik kat sini, dia slot tau. Korang boleh parking lah motor dekat-dekat. Keadaan cantik. Ada macam sungai ataupun muara. Okay, jadi harga kat sini adalah 400 baht. 400 baht untuk korang tidur semalam. Aircon cantik. Tapi bilik biasa lah 400 baht ni. Apa yang saya nak terang kat sini, katil dia keras sikit, tapi yang lain okey lah. Air dia slow. Itu je lah. Untuk korang nak tidur boleh. Okay, ni pun saya tak tahu ni. Mungkin dia orang tengah renovation ke apa ke, tak tahu lah. Cafe ke apa. Tapi jom lah. Saya ada dekat Puncak Kirikan. And then saya nak pergi jalan dekat Puncak Kirikan. Nak pergi tengok apa yang menarik dekat sini. Lepas tu motor pun dah pasang top box. Semalam tidur kira tak sedar tu. Jadi kita nak pergi Puncak Kirikan. Kita tengok apa yang menarik. Nanti kita sambung Jom. Memang cantik kawasan ni. Okay geng, so kita nak gerak. Nampak pun cuaca dah mendung. And then nanti kita tengok tempat menarik dekat sini. Tengok. Okay, owner pun okey, tak ada masalah. Owner senang, cuma malam korang kena call lah nombor ni. Ni nama tempat dia orang. So korang call, and then nanti dia orang akan bagi bilik lah. Mudah je, tak payah bagi pasport, tak payah sign ni apa semua. Korang masuk, just bayar, korang tidur je. Okey geng. Cantik geng. Nampak. Lama. Rupanya kita orang duduk tepi pantai ni. Semalam kita orang datang Sewa E dekat. Sewa E kat sini. Ni pun ada bilik ni, tak silap ni. So ni gambar keping. Okay geng, so cantik. Memang cantik. Air sekarang surut. Nampak? Let's go geng. Kita nak pergi satu tempat ni. Kita nak tengok apa benda yang ada. Sote orang Melayu. Restoran. The View Restaurant. Saja tengok kenapa ada. Ada bandar besar punya. Dia ada jambatan ni geng. Jambatan ni korang boleh ambil gambar sampai hujung. Tapi korang kena jalan kaki. Parking motor, jalan kaki ambil gambar. Dia ada tempat cantik tu. Tapi kita orang tak adalah parking motor. Barang-barang semua tak boleh nak bawa. Okay, so kita orang nak pergi perancangannya, nak naik atas tu. Atas tu sebenarnya buat tapi tak apalah, kita nak naik, nak tengok viewpoint kawasan ni. Tak tahu lagi boleh sampai ke tak sampai tu. Berapa ratus nak tangga. Ni pun ada signboard untuk ambil gambar. Signboard dia tulis apa tak tahu lah. Tapi banyak kawasan ni, dia banyak kawasan relax lah. Relax.
Dia vibe dia relax je. Malam-malam dia hidup sini. Ni ada ular, kepala ular. So jom kita tengok dekat Wak Siam tu boleh naik ke tak boleh naik. Kalau boleh naik kita terjah, tak boleh naik kita teruskan perjalanan kita. Oh cantik kan. Sini semua monkey banyak tengok. Ni bukan monkey lah, ini monyet apa? Beruk. Bukan beruk. Ke. Tak boleh naik tak boleh naik. Dia orang buat construction pipe ni. Ada construction pipe. Ambil gambar dulu sekeping. Okey, kat sini dia panggil Siti Pilar Shrine ke apa benda tak tahu. Prachuap Kirikan ni dia ada satu dia punya tempat ni lah, tempat dia orang semayang-semayang ni. Kita parking motor sekejap, ambil gambar. Patung pun ada tu. Patung kerok-kerok, patung anjing, patung ayam, patung monyet. Lepas tu tak ada lah, lepas tu tree lah. Kita nak jalan lah. Sebab dekat atas sana nak naik tak boleh. Mungkin dia orang renovation ke apa benda, tak tahu lah. So jom lah, nanti kita sambung balik. Cantik lah, cantik. Dia orang main cat kan, main colour. Bye bye. Okay, so kita orang nak teruskan perjalanan kita. Lagi hampir 56 km daripada Prachuap Kirikan ni nak ke Hua Hin. Lebih kurang macam tu lah. So nanti kita sambung balik lah. Jalanan macam biasa lah. Ni bandar Prachuap Kirikan ni besar juga. Tapi orang dia tak ramai. Tak crowd macam tempat lain. Dia relax, bandar dia relax je. Sebab ni hari Ahad ni. Tapi still lagi orang tak ada. Okay, bye bye. Okay geng, tak jauh dah. Tapi hari hujan pula geng. Hari ni hujan, tak boleh nak shoot video. Nanti kita sambung balik. Mungkin dia dekat Thailand sekarang ni dia hujan on off tau. Dia ni kejap hujan, kejap tak, kejap hujan, kejap tak. Jadi sekejap shoot, sekejap tak boleh shoot, macam tu lah. So nanti kita sambung balik. Bye bye. (42.83) DC 41 91 ya 42.46. Okey geng, dah sampai dekat apa tu nama Dead End Road. Kawasan dia ni tengok ada bukit-bukit, ada bukit batu, cantik lah kawasan dia. Tapi masuk dalam agak jauh sikit lah daripada Road 4 tu. Nak masuk ke sini kan agak jauh sikit je. Dalam 20 kilo nak sampai ke kawasan ni. So saya pun tak jauh dah ni, lebih kurang dalam 8 kilo lagi nak sampai Dead End Road tu. Suasana dia macam ni geng, macam ada di negara lain bukan Thailand. So jom kita cuba menikmati apa yang ada dekat sini. Dia kita kena cross bukit tu, masuk sini. Kita pusing dekat situ, nanti kita keluar balik. Oh lama. Memang cantik kan, cantik. Korang kena datang lah. So 8 kilo lagi. Dia ada kanal apa ni, boat trip. Mungkin boleh keluar ke laut. Mungkin naik kat sini, boleh jalan dekat sini sampai dekat tu perkampungan tu. Okey. Allahu Akbar. Tu nampak. Suasana tu nampak lain. Dia tak sama lah, macam kita tak rasa pun benda ni kat Thailand. Macam nampak bukit-bukit. Ni kalau pagi ni mesti cantik. Sangat-sangat cantik. Pengalaman yang korang rasa tak dapat lah korang nak cari kawasan-kawasan lain. Sini cantik. Sebab dia di sebalik daripada jalan besar tu kan. Ada juga 7E kawasan ni, ada juga macam-macam lah viewpoint.
So nanti kita sampai dekat Dead End Road, saya belanja korang view kat situ. Ni semua ada kolam udang. Cantik kan, cantik. Suasana lain. Hari pula mendung, jadi jalan macam ni seronok je, sejuk je kan. Best lah. Ok, nanti kita sambung balik. Lagi balance lagi 6.5 kilo. Nanti saya continue video. Bye bye. I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that Texaco sign. Same bobcat, same old boots, trying to outrun the thought of you. But in this town, the truth don't stop. You can't live in a town this small. You can change your mind, but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't live in a town this small. I moved on, but not too far. Just down the road from who we are. You can change your hair, change your street, but you can't outrun the memories. Nah, I ain't mad, I just laugh sometimes. How love can fade, but this town stays mine. They say small towns just don't forget. I guess you're right about that. You can change your mind, but not your past. Okay, dah dekat dah, nak sampai di kampung ni lah. Allah Benggol. Di kampung Dead End Road ni. Dia kat sepi ni dia ada macam selut-selut kan. Dia macam selut-selut gitu. Nampak dia orang ambil cari-cari rezeki untuk dia orang ketam ke apa. Tak tahu lah ke nipah ke. Nipah pula dah. Mentarang ke. Tapi jalan ni tak cantik lah. Jalan dia belakang ni, kira belakang daripada perumahan ni. So Dead End Road ni dia nama Dead End Road. Lepas tu memang dead lah jalan ni. Dia kira habis macam tu je jalan ni, tak ada kesudahan dia. Mungkin dia orang tak tebuk ataupun dia kerajaan Thai ni dia buat macam nak raih kampung-kampung sini kan. Sekejap. Ok geng, jalan dia habis macam ni. Kalau korang pergi lagi alam lain. Ya, kita dah sampai ke Dead End Road. Ni jalan dia. Alright geng, nak ambil gambar kejap apa yang ada dekat Dead End Road ni. Jalan ni mati dekat sini. Habis. Jalan ni mati dekat sini. Kalau nak buat jalan ni kena tebuk bukit ni. Apa yang ada dekat Dead End Road ni, ada apa, dia orang ada buat macam tempat adalah dia orang baru ni ada buat video pasal dia orang camping kawasan ni kan. Okey lah, so jom kita rehat sekejap. Lepas tu kita nak sambung jalan lah. Nak pergi ke apa tu, Pecahpuri. Okey, habis dekat sini. Okay, 125 Cemerlang, 125 dah selesai datang kat sini. Bye bye. Kalau pun nak maklum, dia orang pun ada kedai-kedai kedai makan, ada jual kelapa. Kelapa tu 35 baht, lebih kurang Malaysia kan. Ok lah, so mungkin nak minum kelapa, lepas tu nak gerak. Jom. Ok geng, kita dah selesai minum air kelapa tadi. Memang air kelapa memang sedap geng. Lepas tu suasana pula vibe-vibe macam ni kan. So and then kita nak terus ke tempat seterusnya. Nantikan video ni sampai habis. Alright, nak keluar daripada Dead End Road. Bye bye. Jumpa lagi insyaAllah.
nampak cantik kena datang lagi. Terbaik. Luncur. Okay geng, dah sampai dekat Raja Bakti Park. Allah, kuat lah dah. Okay geng, so saya dah sampai dekat Raja Bakti Park. Saya nak ambil gambar sekejap. Okay. Tadi kap. Okay, aku mak kap. Kena kau ni. Baik, dok you masuk ke kereta? Oh, Asko punya lah ni. Okey geng, kita dah sampai dekat tempat yang tujuan sebenar yang saya nak sampai selama ni tak boleh nak sampai-sampai, iaitu dekat Raja Bakti Park. So tak tahu lah boleh masuk dengan kereta ke tak. Sekarang ni nak ambil motor ni, nak ambil gambar motor sebenarnya tak boleh kot. Dia suruh parking sini. Jauh kan. Nak jalan kaki ke ambil gambar. Okey geng, akhirnya sampai juga saya dengan motor ni. Dah jauh perjalanan. Okey, so dah sampai sini dekat Raja Bakti ni. Permulaan untuk video. Bukan kata ni permulaan video. Yang sebelum tu kita buat short sampai sini. Lebih kurang dalam dekat 1000 km sampai dengan 125 dekat Raja Bakti ni. Dia ada 1, 2, 3, 7 macam hero dia orang lah. Peringatan untuk hero dia orang sebelum askar-askar semua ni bermula kan. Okey lah, so saya nak gerak, nak ke next station. Kemungkinan kita akan singgah di apa tu dia panggil tempat garam kan, Pechaburi ke apa, atas sana Pisanuluk ke. Okey, so kita jumpa lagi. Allah, jauhnya perjalanan nak sampai sini. Inilah yang kita dapat, view of Seven Hero. 7 Hero terbaik tapi tak boleh dekat lah. Dulu boleh pergi dekat, sekarang tak boleh lah. Sekarang kena main jarak. Ni pun saya masuk ni pun tanpa kebenaran. Dia orang kena pusing tu. Dia orang kena keluar sebenarnya, tapi saya datang sini ambil gambar sekejap. Nah, kita orang nak balik lah sebab nak keluar ikut exit sini. So jom, nanti kita jumpa lagi. Bye bye.
asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that Texaco sign. Same bobcat, same moon boots, trying to outrun the thought of you. But understand the truth don't stop. You can't live in a town this small. You can change your mind but not your past. Every man just feels. Okay geng, selamat tinggal Raja Bakti. Tak tahu bila nak datang pula. Oh cantik geng, kalau boleh zoom nanti cantik. Okay, so inilah misi yang kita cari sebenarnya. Misi yang kita cari, bawa 1000 kilo lebih nak datang sini untuk nak ambil gambar dekat Raja Bakti. And then esok dah kita relax lah. Hari ni pun saya tak rushing lah. Mungkin saya akan pergi ke ladang apa garam-garam tu kan, dekat situ lah. So lagi 93 km nanti kita akan sampai sana. Okay, bye bye Raja Bakti. Lama terbaik Jadi sebenarnya tempat askar yang jaga kawasan ni. Sebab sebelah dia ni, sebelah sana tu dia camp askar. Okay geng, luncur. Okay geng, so saya nak cross shortcut sebenarnya dekat-dekat dengan bandar Hua Hin. Besar lah. Ingat ke kecil je kawasan ni. Jauh lagi dengan Bangkok tapi dah maju macam ni lah, dah okey lah. Macam bandar-bandar maju lah. Nak kata tak maju tu maju, tapi tu lah kereta, ya Allah letih. Kalau mari bandar dia letih. Masuk kanan balik ada kereta tak? Oh jalan motong dah. Okay, kita smoke bandar ni dulu. Kita smoke bandar ni dulu. Nanti kita smoke bandar Bangkok pula. Kita asapkan dia orang. Makan-makan dirty. Oi, Hua Hin supermarket geng. Tengok. Oh, berapa so. Ingat ke kecil-kecil. Oh, ada polis di hadapan. Oh, ya sungguh ada polis. Kita slow dah. Lagi payah pula pasport apa duduk dalam tu. Alah, kita apa panggil? Turis. Dengar hot tu dia nak kabur turis, dia kabur teroris. What is that? Teroris. Oh, gari dia. Aduh. Memang histerik je ke? Ok lah geng, nanti kita sambung balik geng. Hua Hin ni memang besar geng. Kalau korang nak tengok tu, hotel-hotel macam-macam ada lah. Tomoy punya tempat. Nanti kita sambung balik geng. Bye bye. Okay, yang kita makan spaghetti je. Spaghetti bolognese. Carbonara. Carbonara. Betul, carbonara. Dia punya creamy dia sedap Sedap memang sedap. Korang pergi Thailand, korang pergi cari brand ni. Kita share lah. Nanti cakap makan tak halal pula. Halal. Semua kita orang pilih makanan halal, kecuali tak sedar lah. Tapi sini semua halal geng. Korang cari brand ni. Dia ada juga brand ni tak halal, tapi yang ni halal geng. Ni halal dia kat sini. Okay.
Orang cari brand 7E ni, yang Easygo ni kebanyakannya brand yang tak halal. Tapi ada juga setengah brand tu dia buat halal. Nanti kita sambung balik. Mang, mana Mang? Okay. Berapa style Mang? 4 lah. 4 per 5. Oh, Pedas sikit. pedas sikit. Makan mie ke? Mie brand ni ha. Easygo juga tapi dia ada halal. Ni pun halal juga. Halal. Jangan takut, kita orang pilih barang halal. Kecuali tak ada lah. Kalau macam tempat tu tak ada sangat, baru kita orang pilih makan nasi putih ke, dengan telur dadah ke. Takkan nak makan babi dah. Okay, bye bye. Jom makan dulu, nanti kita orang gerak. Kalau saya ni saya bagi 3.8. Okay geng, kebetulan lalu kat jalan ni. Tengok, saya kebetulan lalu kat jalan ni, nampak rupanya dia orang tengah proses buat ladang. Bukan proses lah, untuk buat garam ni. Ni garam dia, garam kasar ni. Ni daripada garam kasar ni, dia orang akan mesin bersih-bersih untuk jadikan garam halus. Semua ni garam geng. Oi, masin tu. Semua ni garam. Daripada seluruh lah, senang cerita seluruh kawasan ni garam. Saya ingat ni adalah air laut. Air laut yang dia orang proses untuk jadikan garam. So dia orang akan bersih lah. Ni kilang lah ni. Mungkin lori akan datang ambil garam geng. Cosplay cowgirls and numberless chats. We're feeling just fine in our running head. Semua garam. Kanan garam, kiri pun dia orang tanam garam. Terbaik geng. So saya dah sampai. Nanti kita sambung lagi next destinasi. Motor cemerlang lah. Okay geng. So ladang garam pun kita dah selesai. Melawak. Okay, so kita nak gerak ke tempat seterusnya. Motor cemerlang lah. Okay, 125 sampai dekat Bangkok. Dekat dengan Bangkok lah. Dah tak jauh, lebih kurang dalam 100 kilo untuk sampai Bangkok. Memang power ni. Semua ladang garam. Okay, nanti kita jumpa lagi tempat seterusnya. Ada apa, mari kita akan sambung. Jom. Walking in the wild. You don't know why. You don't know why. You don't know why. Radio play in the cesspool stream. Oh, running down nightmares that used to be dreams. Walking the wild, walking the wild, and I don't know why. Okay geng, kita jumpa seorang ni. Pada ni tak tahu dia dari mana. Tengok macam bendera Myanmar, Kemboja. Oh, Nepal. Nepal. Jauh jalan ni. Nepal. Where you from? I'm from Nepal. Nepal. Yes. You just walking Yes. from Nepal. Yeah, Nepal, Bangladesh, India too. Now 4 countries. Wow, so nice. Thank you so much. Have good luck. Thank you. Okay sir. Okay, thank you sir. Oh. From Nepal. Kau nampak tak? Kita orang naik motor 1400, tapi dia jalan kaki daripada Nepal. Terbaik brother ni. Memang power lah. Tak lawa dah. Ui, ni dah lampu merah. Nak cahaya matahari. No, it's not cahaya matahari lah. I think dia berubah lah. Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You were never made to be the judge, darling.
days, just wait for me to push, darling. It's feeling like a cold, dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold, dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Through the cold, dark winter. But did you say goodbye, knowing damn well everybody gon' die someday? Did you waste my time, knowing damn well we can press for a while? One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Through the cold, dark winter. It's feeling like a cold, dark winter and the sun still behind the tree. Okay geng, so itu je lah perjalanan saya dekat sini, dekat Ladang Garam. So kita nak teruskan perjalanan kita 22 km untuk sampai ke destinasi satunya. Dan mungkin kita akan terus buka lah ni. Daripada sini nak pergi ke Bangkok pula. Kita tukar Bangkok. Okay, kita start daripada sini. Jarak perjalanan kita orang akan jadi 2 jam 17 minit. Lebih kurang 125 km. 125,125 125 km akan sampai di Bangkok. Tak jauh dah. So kemungkinan video sampai sini. Malam ni kita akan sambung kalau ada aktiviti. Kalau tak ada, esok kita akan sambung. Tak jauh dah. Lagi mungkin nak isi minyak lagi sekali, and then akan sampai lah ke Krung Thep. So jom lah, kita teruskan perjalanan kita. Memang ramai lah, memang semua kat sini dah mulakan perniagaan dengan garam. So memang besar lah. Kalau tengok tu macam sawah padi, sebenarnya bukan sawah padi. Dia orang dah clearkan kawasan untuk tanam garam sahaja. Itu je. So kita jumpa nanti. Bye bye. Press the backs of our hands together. It's still wet, so the ink should transfer. Meet me at the side door. We'll sneak onto the main floor. All night, let's take a shot. Keep moving and we won't get caught. Take a long way home. Tonight we're free to roam. Everything's
Okey geng, dah sampai dekat Bangkok, Klung Thep. So lagi 24 kilo untuk sampai ke destinasi yang saya tuju lah. Lagi jauh lagi ni. So kita ikut Mak Rempit je. Mak Rempit daripada Thailand. Dia orang pun baru sampai saya ingat ni. Okay, so jalan ni memang agak sibuk Bangkok ni koyak Israel. Kalau bawa motor besar-besar ni macam ni lah. Ni okey sikit tak? Okey sikit. Tadi saya pun tak sempat nak rakam. Oleh kerana sibuk dengan keadaan jam kan, kita tak ada masa nak rakam. Yelah, dengan mana nak fokus je lagi. So saya follow dia orang je lah. Okay, nanti sampai destinasi tu kita sambung balik lah. Nak merempit dengan dia orang kejap. Mantap geng. Penat bukan penat sebab ride, penat sebab menghadap jam. Memang sangat-sangat gila dengan lori kiri kanan sipih-sipih je. Memang kalau korang pakai top box, kalau pakai side box, memang teruk lah. Okay geng, nanti kita sambung. Bye bye. Pressure on
Okay geng, so saya ada dekat go-kart ni, nak main go-kart. Sebelum ni naik motor, hari ni kita main go-kart. Ni first time ni, hari pun tak biasa. Alright, kita cuba dulu. Kita try. Gila. Okay geng, dia orang dah start tu. Okay. Oh yo, mantap bro. Dah tak speed molek. Speed. Kena tinggal. Oh, mantap. Oh, accident pula. Oh, potong kan. Aku marah-marah. Oh, oh, tak sempat nak cakap kan. Oh gila. Saya pun berapa kali main Nathan ni. Jauh ni tinggal ni. Aduh, malu geng. Oh, pandai sikit kan. Kau dah patah kan. Oh, aku dah pandai. Oh, mantap tu. Berapa second? Alamak, 50 lebih balik kau Saya ingat go-kart tak perlu ambil side Wah, come on. Dia terbabal. Lagi sangat. Oh, dah lah. Wih, rakyat. Tak nak. Oh, come on.
Ada orang kejar Ui, seronok geng. Seronok memang seronok gila lah. Tapi tangan lah dah jadi macam robot dah ni geng. Sakit habis. Terbaik lah geng. Seat full slide. How to full slide? Okay geng. Allah. Aduh. Mati kuning. Oh sakit. Ha? Dia power bang. Dia kejap okey geng. Oh gila. Tapi tu lah, dia ada banyak kategori. Dia ada yang basic, yang ni yang dah lah, yang power ni. Tapi sakit pergi tangan ni. Okey geng, nanti kita sambung balik. Dia 8 minit pertama rehat, lepas tu 8 minit lagi. Okey, so second round kita nak cuba dapatkan misi kita. Second round. Lepas tu kita tengok macam mana. Kasut pun nak keluar lagi. Kasut nak keluar lagi. Enjin dengan panas ni. Dah tengok dia orang punya track tadi. Semua sedap. Cuma kita kena belajar sikit lah. Okay, let's go. Try.
Okey geng. Ada. Hari ni kita tengok ranking. Okey. Terbaik geng. Cuma sakit tangan lah. Saya pun tak tahu saya nombor apa. Okey geng, kita jumpa lagi. Sakit habis tangan ni. Merah geng. Aduh. Terbaik geng. Bye bye. 58.69. Okey geng, saya dapat 58.69 geng. Orang lain gila-gila 51.2. Tak dapat yang nafikan lah. Sekarang nombor 6 geng. Okey lah, boleh ke bawa kenangan orang Malaysia datang sini. Okay geng, so selesai main go-kart and then kita nak pergi satu tempat ni. Sekarang ni saya duduk Pattaya. Ramai orang tak tahu yang saya duduk dekat Pattaya. So Pattaya ni tempat yang okey lah bagi saya, okey, not bad. Seronok datang sini, tempat kawasan luas, tak sibuk macam Phuket, tak sibuk macam Bangkok. Sini is not bad. And then lepas ni kita nak pergi museum. Museum apa benda tak tahu lah. Tengoklah attraction yang paling baik lah untuk kita sampai kat situ. Alang-alang dah sampai kan. Saya pun tak tahu sama ada benda tu okey ke tak okey. Nanti kita sambung balik lah. Alright, bye bye. Jalan keadaan macam ni lah. Jalan relax, tak terlalu rushing sangat. Kita semuk kan bandar Pattaya. Okay geng, bye bye. Luncur. Okay geng, so Pattaya Nue. Lagi straight ke mana tak tahu lah. Mana straight? Oh straight. Alright, so kita nak pergi straight. Nak pergi ke satu tempat ni. Jalan dia besar lah geng. Ni jalan utama nak sampai Bangkok. So kita pergi main go-kart tadi jauh daripada bandar sikit sebab tak nak bagi ada jam. Continue straight. Terowong, ada terowong. Panas. Oh, masuk dalam terowong panas ni. Baik, nanti kita sambung balik. Lambat lagi ni. Pattaya Nua. Atas ni highway yang signboard biru ni, korang jangan sesekali masuk dengan motor. Rakyat Thailand abaikan, rakyat Malaysia jangan. Nanti korang kena saman. Bala lah kan. 1,000 baht. Jadi baik tak payah. Baik korang stay jalan yang hijau. Highway hijau okey, not bad. Boleh lalu dengan motor, dengan beca pun ada. Tapi kalau highway yang ada signboard biru dia cakap heavy blue tu, jaga kan. Tu memang kalau korang pergi kak, korang tanggung kat sini. Saya pun dah terkena tadi.
masa saya ada dekat Bangkok nak datang sini kan. Dia bukan apa, saya tersilap jalan. Masa tu saya tengah potong-potong kereta, lalu sekali masuk-masuk tiba-tiba sampai dekat Highway Biru. Jadi saya pun ambil keputusan keluar balik lah. Nasib baik keluar balik tu tak ada polis apa benda lah, masuk dalam kampung, and then terus sampai ke sini dengan selamat. Itu je lah, tak ada kena saman ke apa, tak ada. Tapi takut lah nanti kalau korang tak tahu kan. So memang kena saman 1000 baht. Dia akan tunggu dekat tol. Itulah, kita rempit-rempit dulu. Allahu Akbar jalan. Apalah ambil jalan ni kan, 1 kilo lagi. Okey lah, itu sajalah maklumat untuk korang nak datang ke Pattaya dekat Bangkok. Dia kalau yang highway signboard biru, jangan sesekali korang masuk. Masjid ke? Masjid. Allahu Akbar, masjid. Okey geng, dah datang sini. Ala-ala datang masuk sini. Nampak? Tempat ni lah nak pergi. So jom kita naik apa nama? Sanctuary. Tak, bukan ni nama nak ni. Kereta ni. Oh, Kereta golf. Kereta golf senang. Bagi. Bagi lagi, bagi. Jom. Saya ikut nanti tersambung. Hello, take care. Okay. Okay, Kap? Apa? Oh. Yeah, he's the one that said. Dia panggil kapur, kita panggil kapur. Tengok ni, dia buat benda ni untuk siapkan benda ni 3 bulan je. Tengok. Dia sebesar ni 3 bulan. Dia daripada kayu balak. Tengok dia sambung buat malah awak dapat mana ni? Ni
projek bawa MV ya. Hari ni dia kontraktor dekat engineering. Engineering pula, engineer dekat Thailand. Side visit lah. Ni semua ni dia orang tak kerti buat ni, kita boleh buat ni. Ni model kecil lah kita buat dulu. Model kecil. Ni kira design contoh. Kita buat Okey geng, memang besar gila dia orang buat dengan kayu. Semua ni kayu ni. Sebab tu kita kena pakai helmet. Ni helmet. So ni pakai helmet. Jadi ya Allah, cantiknya. So jom kita naik tengok apa yang ada. Hari ni saya belanja korang. Okey gang, itu sajalah untuk kali ni. So dah pukul 8, dekat pukul 8. Terima kasih lah. Oh memang terbaik. Korang kena datang sini, tengok sendiri. Saya dah sampai dekat Pattaya City. Jom kita nak naik atas. Saya belanja korang naik atas macam mana. Oi. Okey, jom saya belanja korang kat atas view macam mana. Nanti kita sambung balik. Lagi 1.1 kilo kita boleh naik ke atas tu. Jom kita tengok view point dekat atas waktu malam. Bye bye. Ok geng, so sekarang saya ada kat atas. Motor parking kat situ. So korang boleh datang sini. Ni dia punya signboard Pattaya City tu kan. Jadi kat sini korang boleh tengok apa benda tau. Ni view dia. Memang terbaik kan. Nampak semua seluruh bangunan-bangunan Pattaya. Dia ada skywalker apa benda.
So korang boleh datang sini, lepas tu tengok dia punya keindahan dia. Mantap geng. Saya pun tak habis lagi tu walker kawasan Pattaya. Pergi bawah tadi ambil gambar, lepas tu nanti kita orang nak pusing-pusing tengok bandar dia. Okey. Jauh nak boleh sampai dekat sini dengan 125. Nampak 125 masih lagi okey, non isu, steady. Kuda hitam boleh sampai sini. Tapi tu penat is real, but reward is this. Korang rasa ada masa kan, baik korang spendkan masa korang untuk datang ke sini. Memang tak rugi, memang best. Bandar yang tak crowded sangat lah. Okay, nak banding mana-mana lain, saya rasa sini lagi okay, sebab sekarang ni pun low season. Best kan? So jom kita enjoy dulu, nanti kita sambung balik video. Kalau tak ada, kita jumpa lagi di next time. Bye bye. Luncur kuda hitam dah sampai. Korang bila lagi right daripada sana sampai sini, kita dapatlah pemandangan macam ni. Rehatkan kita punya ni. Ada kedai dekat bawah sana. Tadi nak naik bukit tu tinggi sikit. Kalau korang rasa berminat minum air dekat sana, boleh tengok viewpoint dekat laut. Ok lah, bye bye. Penat tapi seronok. Jom. I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same ball cap, same old boots, trying to outrun the thought of you. But in this town the truth don't stop. You can't live in a town this small. You can change your mind but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't live in a town this small. I moved on but not too far, just down the road from who we are. You can change your hair, change your street, but you can't outrun the memories. Nah, I ain't Okey geng, macam ni lah bandar dia. Meriah, bersepah-sepah, tapi tak adalah jam teruk sangat. Layan-layan je kan. Dah. Kapom. Bye-bye. Okey geng, jalan nak keluar balik daripada Pattaya nak pergi ke Bangkok. Beginilah keadaan dia waktu tengah panas. Bandar dia besar kan, besar gila. Keadaan dia macam ni. Nak boleh sampai satu tempat pantai tu belah sini je. Apa-apa nanti kita akan sambung balik. Selamat tinggal Pattaya. Dah sampai Pattaya. Misi nak sampai Pattaya dekat Pattaya City tu. Jadi kita orang tak patah balik lah ambil gambar. Jadi kita akan ambil gambar malam je. Sebab yalah nak patah balik, lepas tu nak cross ke Bangkok ni agak jauh jugalah, dalam 100 lebih kilo. Jadi untuk mengelakkan daripada kena traffic jam, so kita orang gerak awal sikit. Awal tak awal lah, tengah hari.
Kalau gerak dalam petang tu orang balik kerja, sumbat sikit lah. Tapi kita orang gerak awal sikit je lah. Tengah hari tengok lunch hour, jadi kurang sikit orang ni. Nanti apa-apa kita akan sambung balik. Oh, big place. Big C place. Bye-bye. Okay geng, bye-bye. Fokus dulu. Oh, apa benda ni? Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new, and I wish it wasn't, but my mind's made up of you. One strong crazy bets on me. Back mid scroll, I'ma get an arcade. Walking the wild, walking the wild. Don't know why. Okay geng, hari ni last naik train. Nanti kita sambung balik. Panas ni, panas. Kenapa saya naik train nanti saya cerita. Motor pun saya dah hantar dengan kargo. Dia orang hantar dekat Bangju. Shit lah, lebih kurang macam tu lah. Nanti kita jumpa lagi. Bye bye. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. You and me dancing on the Gideon time. On the Gideon time. Try to unplug it, turn it back on. Try to unplug, but the feeling's gone. Walking the wild, walking the wild. You don't know why, you don't know why, you don't know why. Radio play in the cesspool stream. Oh, running down nightmares that used to be dreams. Walking the wild, walking the wild. And I don't know why. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. You and me dancing on a Gideon time. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. Okay, Tok Bok dah sampai. Tok Bok dah sampai. Motor
Ya, motor dah turun geng. Terbaik. Kesian motor duduk atas lama-lama. Berpanas kawan tu. Okay, motor dah sampai. Oh, Surat berapa? lepas tu satu lagi barang lah, helmet. Terbaik geng. Motor keadaan balut. Jangan nak bawa macam ni. Okay. Sehari geng. Baik. Lepas tu tunggu. Nanti korang datang ni, korang dia akan timbang ni. Satu reset kuning ni untuk luggage dia lah. Dia ada tulis berapa kilo. Satu lagi ni untuk, ini untuk motor lah, putih ni. Jadi motor, top box dan juga kita orang punya kotak. Nanti kita ambil. Baik. Alhamdulillah dah sampai. Lega rasa. Bye bye. Okay, lepas korang bayar tu dia akan bagi ni. Nombor ni. Lepas tu dia akan balut lah. Ni sebab kita buat balut. Balut berapa? 3-40 ringgit lah. 3-40 ringgit untuk motor. Tapi kotak tak balut pun. Kotak tombok dia tak balut. Dia just balut ni. Motor balut kemas lah. Itu apa? Baik. Jom. Kita nak unboxing. Nanti kita sambung balik. Bye bye. Okay geng, hari ni kita parking dulu dekat Sungai Golok. Rehat sekejap. Oh, penat. Dekat hotel The Garden View. Okay, so boleh rehat sekejap. Esok baru kita proses keluar. Jadi hari ni kita rehat dulu. Tengok bilik dia. Cantik. TV. Okay, tandas pun cantik. Nice. Sinki. Rumah tandas. Lepas tu ada, dia luar macam ni je. Parking kat bawah ada orang jaga. Okay, almari pun ada. Okay lah, nice lah. Yang paling penting kan dia ada. Okay, yang penting yang dia ada ni. Cuaca pun nak hujan. So kita rehat hari ni. Destinasi terakhir untuk video kali ni. Terima kasihlah kerana menonton daripada awal sampai habis. Saya pun nak kongsi juga video seterusnya untuk trip nak naik kereta api daripada Bangkok sampai ke Malaysia. Berapa kos, lepas tu macam mana nak naik, and then macam mana korang nak buat kan. Seterusnya kat mana nak parking, saya akan sharekan satu video lah special untuk korang hantar motor datang ke Golok, ataupun daripada Golok ataupun daripada Hanyai nak ke Bangkok dan sebagainya. Nanti kita akan sharekan satu video. So video pun mungkin habis kat sini. Yang menonton daripada awal sampai habis, terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada video yang tak dapat saya kongsikan, tak dapat saya ni disebabkan ada faktor cuaca, faktor jalan sibuk dan sebagainya. GoPro tak sempat nak setting. Jadi saya minta maaf banyak-banyak, and then kita jumpa lagi di next video. Kita buat yang terbaik. Okey lah, itu lah pengalaman sebanyak 1,800 kilo. Sebab dia balik tu saya tak pakai, saya tak ride lah. Balik tu saya terus hantar ke train, apa nama tu, Bangju Junction tu, untuk hantar motor ke Malaysia, ke Sungai Golok. Lepas ni esok saya akan keluar awal. Malam ni kita rehat sini, kita makan-makan, kita nak lobby dan sebagainya. Kalau ada video menarik kita akan kongsikan. Kalau tak ada, kita habis kat sini lah. Hotel ni terbaik lah. Parking pun ada abang tu jaga. Cuma abang tu tak boleh nak cakap Malaysia, dia cakap Thai. So korang boleh gunakan Google Translate untuk sebagai panduan untuk korang parking motor kat bawah. Motor parking insyaAllah selamat, and bilik pun besar. Okey lah, dah penat. Naik train 20 jam, motor 22 jam. So kalau korang rasa macam berbala, okey lah, boleh datang. Next trip mungkin kita akan buat start daripada Bangkok terus ke Chiang Mai. Tengok dulu keadaan.
kita akan cuba lagi. Bye bye. Jom. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. I don't mind pretending we don't see these signs. I don't mind the hustle and the tussle, I don't mind the grind. You and me dancing on the Gideon time. Try to